Sutra. Anda bersama saya Husna Mustafa di dalam Create a Porter. Untuk segmen yang pertama hari ini, kita akan membincangkan mengenai fashion yang bertemakan lukis. Pasti anda di rumah nak tahu apakah maksud fashion ini. Fashion lukis ini berasal daripada tahun 80-an dan ianya kekal ikonik di kalangan remaja Malaysia sehingga kini. Fashion ini menampilkan gaya yang cool dan luar biasa berasaskan daripada genre muzik punk, rock and roll. Fashion ini biasanya menggunakan warna hitam dan putih. Di antara jenis pakaian fashion ini ialah jaket berkulit atau denim, seluar denim lusuh dan juga boot kulit. Aksesori gaya fashion ini diperbuat daripada logam dan perak seperti gelang dan rantai. Gaya fashion rocker menyelahkan sifat kebebasan dari segi pakaian dan fikiran. Nak tahu dengan lebih lanjut mengenai fashion ni? Jom ikut saya. Bersama saya hari ini Kak Emma daripada butik Harley Davidson untuk menerangkan mengenai fashion rocker. Apa khabar Kak Emma? Alhamdulillah sihat. Boleh tak terangkan dekat saya apakah yang dimaksudkan dengan fashion rocker? Okey, fashion rocker ni dia luas, tapi apa yang dalam butik kita orang ni adalah kebanyakan yang untuk yang minat motor lah. Untuk fashion Harley Davidson. Banyak koleksi kat sini tertumpu kepada mereka yang suka yang bawa motor, ya. Jadi kita nak tahu, adakah fashion ni sesuai untuk sesetengah jenis peringkat umur ataupun semua umur sesuai? Macam brand ni dia peringkat umur semua sesuai, tapi kebanyakan dia yang minat motor lah. Tapi bukan untuk bawa motor saja lah ni brand dia, macam pergi jalan-jalan. Ini kebanyakan dia fashion. Jadi dari segi aksesori pula, apa yang sesuai? Aksesori sini kita ada cap, rantai, dompet, tali pinggang. Boleh tak tunjukkan beberapa gaya untuk fashion rockers ni? Boleh. Jadi inilah di antara contoh gaya untuk fashion rockers. Kak Emma boleh terangkan? Boleh. Yang ini koleksi kita. Dia jenis jaket leather punya. Dia full leather. Dia dibuat daripada tu kulit kerbau lah. Rider yang bawa motor memang suka ni lah, sebab dia macam rock punya fashion lah. Macam saya tengok sekejap. Kalau kita tengok dekat jaket ni, dia ada design bahagian depan. Reka corak bahagian depan melambangkan image rockers tu. Dan juga dia ada perincian. Jadi dia ada, kalau saya perasan dia ada kocek juga dekat bahagian dalam. Yalah. Dan jaket kulit ni biasanya dipadankan dengan baju ni. Kita padankan dia dengan baju, tapi dia apa-apa baju boleh masuk punya lah. Jadi sesuai untuk pelbagai jenis warna t-shirt. Kalau kita tengok kat sini, belakang pun ada juga. Belakang memang ada dia punya corak dia. Corak lagi menonjolkan image rock tu. Jadi untuk gaya ni pula, ini dia jenis jeans lah. Dia juga ada lambang dekat belakang lah. Kalau saya tengok kat sini dia ada poket bahagian depan. Tadi ada tengok kiri dengan kanan, ini pun kiri dengan kanan juga ada. Kebanyakan kat sini jaket dia memang banyak poket. Jadi dekat dalam ni pun kita tengok ada kocek lagi yang tersembunyi juga. Kiri dan kanan juga. Jadi kita tengok di sini, kita tengok design belakang, reka grafik bahagian belakang. Yang dekat dalam kita boleh tengok sini, dia padankan dengan baju tip, orang kata faktor yang menonjolkan diri dia. Ya betul. Jadi inilah aksesorinya. Boleh Kak Emma tunjukkan? Ini macam dia ada dua pattern lah. Jadi maksudnya ini adalah rantai yang digunakan untuk melambangkan image rockers. Tapi saya tengok banyak lagi pilihan dekat sini. Tengok dia ada kesukaan masing-masing. Tengok dia orang suka apa pattern lah. Ini untuk bag kan? Ini dompet. Dia special sikit lah, yang ada rantai. Sebab dia orang akan boleh letak dekat dia orang punya. Dia orang akan ikat dekat dia punya seluar kan? Dan ada beberapa juga jenis. Kalau dekat panjang sini, dia jenis panjang. Ini untuk perempuan je bukan? Ini unisex. Dia perempuan boleh pakai, lelaki boleh pakai. Baiklah, zaman sekarang lelaki dengan perempuan barang sama je lah. Nanti kita tengok ni pula. Ini dipanggil apa ya Kak? Ini tangan kan dia. Ini gelang tangan. Maksudnya dia ada dua jenis. Satu yang besi, satu lagi kain. Tengok orang lah. Kadang-kadang dia orang suka yang pakai kain. Ada yang orang suka yang jenis macam ni lah. Ini saya tengok ini lebih cantik lah.
lebih menyelah. Kita tengok. Kalau macam tengok sini. Tapi dia punya corak dia lain-lain lah. Ada yang customer suka kepalakan corak je lah. Ada yang logo, ada yang macam ni lah. Dia orang kadang-kadang punya apa tu tak sama lah. Tak sama. Macam kita tengok kulit kan. Ini pun kulit, cuma dia ada design dekat bahagian tepi sini. Tapi tak terkait kepada lelaki atau perempuan, dua-dua boleh pakai. Oh, yang ni kebanyakan lelaki saja. Lelaki saja. Ini adalah aksesori cincin. Ini sesuai untuk ini mesti lelaki lah. lelaki. Pakai saya pakai sini lah. Okey, yang ni untuk ini unisex. Dia perempuan lelaki boleh pakai lah. Dan yang ini pasti untuk perempuan. Untuk ladies. Cantiklah saya suka ni. Banyak dah kita dah tahu mengenai Fashion Rockers ni. Terima kasih Kak Emma kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi. Sama. Baiklah, anda semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali sebentar lagi.